Korang teka, ada 3 bahagian. Korang teka bahagian, setiap bahagian tu. First, kemah. Kedua, dia punya air mattress. Ketiga, platform. Okay, Budiman teka 45. Okay, ni tak ada ni tak kena lantai Okay, tengok ni. Tak kena, Allah, kejap saya pun nak kena. Macam ni, tak kena lantai Okay. Betul-betul berat dia ni. Okay dah. So, 1, 2, 3. 45.7. 45.7 berat kemah sahaja. Termasuk ground. Yes, termasuk ground dia sekali sebab ground kita dah attach sekali. Bahagian tangga dia pula Tangga ni. Tangga dengan platform. Betul jadi Mas, lebih kurang berat kodi 13. Sekarang kita akan timbang tangga, lepas tu kita akan timbang dia punya katil. Lepas tu kita akan dapat berat keseluruhan. Okay, so sekarang kita nak lipat bahagian platform Platform ni datang dengan anak tangga dia sekali tau. So sekarang kita timbang platform pula. Bila dah deflate adalah 22.8. So datang 2 bahagian. So warna biru macam tu. So bila korang dah pakai kemah ni, dah tak payah beli tilam atau bawa katil kan? Dah boleh baring kecuali yang nak tidur kat bawah tu. Dia punya air mattress ataupun dia punya deck lah. Okay. 10.45. So 10.45. 22.8. 22.8 ialah dia punya tangga dengan platform. 45.7. 45.7 kemah dia sahaja campur floor. So total 78.95. Okay. Bahagian dia terbahagi kepada 3. Dia tak ada bag buat masa ni. Dia tak ada bag. Sebab kalau ada bag pun rasanya tak boleh nak angkat semua ni sekali. Okay. So dia ada 3 bahagian. Kemah, air mattress dengan ni. Korang boleh cari bag asing. Ada. Hai, salam sejahtera. Korang tanya kan berapa besar bag untuk kemah 2 tingkat ni? Berapa besar saiz dia kan? Korang boleh tengok kanan saya, yang ni ialah kodi 13. Saiz bag setelah di-pack. Belah kiri saya ialah Dawning Fire The Bunker dengan bag dia. Dan tengah-tengah ni, yang ni ialah kemah 2 tingkat kita, XO+1. Okay. Dari segi saiz, bila sudah dilipat dengan elok, lebih kurang je. Dia lebih kurang je. Tiga-tiga ni lebih kurang je saiz dia. Jadi, 13, Dawning Fire The Bunker, XO+1. Korang nampak kan comparison dia? Semua lebih kurang saja saiz ni. 1 tingkat, 2 tingkat, 1 tingkat. Okay, tapi untuk kemah 2 tingkat ni, dia ada 3 komponen, iaitu kemah, base dan juga tilam. Alright. Sebelum itu, kodi 13.6, berat dia 45 kg. Dawning Fire The Bunker, berat dia 30 kg. XO+1, berat dia 45 kg. Okay. So, kita tunjuk pula apa yang datang sekali dengan kemah XO+1 ni Sekejap. Ini ekstra yang kita akan dapat jika kita beli kemah +1. Berbeza dengan kodi dan juga bunker, dia tak adalah benda-benda ni sebab dia semua setingkat. Yang ni 2 tingkat. So, yang bawah ni dia punya base dia berat 22 kg. Yang ni dia punya tilam. Tilam dia berat 10 kg sebab dia ada level. So, ini dekat bawah, ini untuk kita tidur. Oh, dalam kereta pula macam mana? Muat ke? Kena bawa lori ke semua ni? Sabar jap, kejap lagi kita letak dalam kereta 2 biji kereta, 1 MPV, 1 SUV yang kecil saiz dia. Muat ke tak muat? Kita tunggu. Ciao. So, sebuah kereta Proton X50. X50. Owner sebelum ni pakai kodi 13.6. So, kodi dia letak kat sini. Lepas tu dia letak barang-barang lain dekat kiri kanan. Dan barang-barang yang tu, essential semua dia letak kat depan lah. Kotak-kotak semua tu dan sebagainya. So, dia camping berempat. Husband, wife, anak perempuan dan anak lelaki seorang. Okay, jom. Owner. Sebabkan kemah ni berat, so kita kenalah angkat dia berdua. 1, 2, 3. XO+1. 2 tingkat kan? Pakai lori. Ni lori X50. Yang ni dia punya base tadi. Sebenarnya base ni kita orang lipat ala kadar je. Kalau kita orang lipat betul-betul, at least dia boleh letak dekat area depan sini. Dan last dia punya tilam. Okay. Tengok lagi sekali. Tak perlukan lori pun. Kalau kata berdua, ini pun dah cukup. Airbag letak kat sebelah. Kalau korang beli kemah ni sekarang, pre-order, korang dapat free airbag. Okay, next sebuah kereta MPV. Okay. Okay guys.
Selalunya saya sendirilah. Saya akan pergi camping berlima. Saya, wife, anak 3 orang. So 1, 2, 3, 4, 5. Barang-barang yang kita orang letak dekat area sinilah selalunya. Okay, so kita tengok boleh tak kita muat EXO Plus One dalam MPV ni. Jom, Abenas. Kita golekkan aja. 1. So ini tadi dia punya tilam. Ini dia punya base. Jadi, saya ada lagi ruang kat sini, sampai sini. Tanpa mengganggu cermin tengah saya untuk tengok ke belakang. So, kena pakai lori tak? Tak payah. Ciao.